Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Allah. Biasalah mak ni kalau Hari Raya awak, ni menu wajib ni. Rojak kateh. Sedap ni. Allah nak buat dia payah sikit lah. Bukan payah sikit, payah banyak. Mula-mula ni kita buat balik kateh banyak ni. Kuku kaki tu, kaki lembu, tulang tu, kita nak buat rojak kateh hari ni. Saya awak nak tengok cara-cara nak buat rojak kateh daripada awal sampai ke akhir. Kuah dia pun Mak T siap buat juga ni. Tunggu lama sikit video ni, panjang sikit sebab lama ni nak boleh kubur siap ni. Kita panggil lah orang muda tolong basuh kaki tu, basuh bersih dah tu, putih dah kaki kasut lembu tu, basuh bersih-bersih. Lepas tu kita nak banyak cara sebenarnya. Hari tu tahun lepas Mak T bakar sebab tapi tahun ni tak ada pula benda bakar tu, torch tu. Jadi dah apalah, kita nak rebus je lah. Dia banyak cara boleh buat, tapi ikutlah hak mana sesuai tu. Kali ni kita nak koyak dulu, nak macam lapah dulu kulit dia tu sikit. Sebab tak mau banyak sangat bulu, biar tinggal hak dekat tapak kaki je. Buang semua kulit tu. Kulit ni boleh ambil juga, kita nak bakar. Lepas tu, lepas siap lapah belaka dah kulit tu, kita nak rebuh. Biasa Mak T kalau raya haji ni, kita berakhir main rebuh kat dapur ni gunakan kayu api ni, sebab lama rebuh dia. Ada orang dia rebuh dalam pressure cooker lah, apalah. Boleh kalau pressure cooker besar, boleh je rebuh. Tapi ni sebab kaki dia panjang-panjang, Mak T memang biasa rebuh dapur kayu lah. Sekali-sekala kita main dapur kayu ni sedap juga. Sambil-sambil sembang, sambil-sambil gosip tu, isi biar penuh tu air, bubuhlah kaki tu biar penuh. Lepas tu kita rebuh. Rebuh lama ni sampai dia kembang molek, sampai dia pok molek lah. Air kering tambah gitu. Daripada cerah sampai ke gelap ni. Kulit tadi tu kita letak, kita nak bakar juga. Bubuh tepi. Lepas tu kita nak bakar biar dia biar dia hangus kulit tu, senang kita nak kikih. Allah, tiba-tiba kita merancang tapi hujan lebat, tapi nak pindah ke mana? Biargilah. Kita ejah lebat sungguhlah hujan petang ni. Hujan rahmah ni. Hujan rahmat. Jadi kita pun alah lah dengan buatlah gana-gana pun alah dengan zinc lah, apalah. Sampai ke malam, Allah. Pok dodoh dah. Okey lah ni, comel dah ni. Kulit tadi sebab kena hujan jadi tak boleh nak guna dah. Malah nak cara dah, tapi biarlah kita ambil ni je boleh guna. Kulit tadi tu kena bakar molek sebenarnya, tapi gitulah, dan selamatkan ni je. Jadi masak dah molek dah ni, kita pun nak perisi buang tulang-tulang semua, buang kuku tu. Kuku dia kita basuh bersih dah tadi, tapi kulit dia ada lekat sikit-sikit lagi kat tepi tu. Jadi kita nak buang kuku dia. Kalau kita rebuh molek dapuk ni, senang je, kita tarik, kita isi sikit je, dia akan cabut kuku dia tu. Senang je, tapi dia ambil masa lama. Tengok ni, dia kembang molek dah keting ni, urat keting ni. Sedap ni. Nampak je barang gini kat gidang siap kuah, seru. Sekejap je nak boleh ke buat berejang-rejang. Ni kulit dia ada sikit-sikit lagi tu, kulit lembu tu. Kita boleh kikir. Allah, panas. Kita kikir dengan pisau tu, ambil. Dia akan soyok. Kita tarik tu, dia cabut-cabut tu. Buanglah kulit lembu ni. Bulu lembu tu lekat di kulit tu, buang semua. Sebab kita buang dah atas tadi, dia tinggal hak bawah je lah sikit-sikit. Hak mana kulit-kulit dia isi hak kerah-kerah tu, kita buang. Jadi ambil keting je, urat-urat tu, urat keting hak lembut dah tu je. Buang tulang-tulang, buang kuku semua. Lepas tu kita nak potong kecil-kecil. Buanglah. Ni kulit lembu, memang bulu lembu ni. Hak ni kita basuh mula, tak apa. Kita buang semua tu. Lepas tu kita cokeh lah kuku dia ni. Iris sikit je dia cabut dah, sebab dia pok molek dah ni. Dia masak dah. Benda ni lah, benda dah tahu orang panggil ni, benda ni lah sedap ni. Rojak kateh ni dia lembek-lembek. Dia bukan lemak ni, dia macam tak tahulah, gel-gel gitu. Kikih lah, buang kuku tu.
Buang kuku, buang ada tulang sikit-sikit lagi, buang semua, biar tinggal isi dia saja. Lepas tu kita potonglah kecil-kecil. Allah, benda dipanggil collagen. Allah, potong kecil-kecil, senang kita nak makan cedok-cedok lagi. Berjam buat ni, tapi suka ni acara tahunan ni. Koyoklah semua sampai hiri halus-halus, boleh sebeseng besar ni. Lepas tu kita nak basuh bilah-bilah, kita nak buat kuah dia pula. Basuh dengan garam sikit. Lepas tu letak peruh asam lima, tak mau bagi hamil tu. Okey dah tu. Siap dah. Jadi kita nak buat sos dia tu. Letak air. Tadi air sejak tu. Lepas tu ni cili bubuhlah dalam 3 sendok. Sukatan dia dak suka main bubuh berebok-berebok je. Bubuh je cili tu, tengok kalau rasa macam nak nampak macam pekat merah lagi, bubuhlah ada banyak lagi. Lepas tu nisang kita bubuhlah 2 carrot ni, pakai nisang besar ni. Ni nisang campur ni, gula dengan nisang hot Terengganu tu lah. Dia hot jenis hot grade yang kedua. Lepas tu ni belacan. Belacan dalam 2 ibu jari lah. Belacan ni asam jawa dalam 3 sudu besar gitu. Ambil asam jawa ni, kita ramah lah, ambil air dia saja. Biji-biji dia tu kita buang lah. Ni bubuh air asam jawa. Lepas tu kita masak. Kalau nak buat rojak kateh ni, dia lebih kurang macam air lada kepuk tu juga. Tapi dia jangan buat pekat sangat, dia kena cair. Ni Mak Ti letak cuka. Tapi dia letak cuka. Kalau air lada kepuk, biasa Mak Ti tak letak cuka. Ni tambah cuka 1 sendok besar ni. Kena rasa lah ikut masam, manis dia ada. Ni gula. Gula banyak ni. Gula 3 sendok ni, tengok sendok besar ni. Lepas tu bubuhlah garam sikit, ajinomoto sikit, secukup rasa lah. Kena rasa. Dia kena ada rasa masam-masam manis, pedas sikit-sikit je. Gitu. Tunggulah sampai lada tu masak. Lepas tu bolehlah gaul dengan kateh tadi tu. Tunggu dia gelegak dulu biar lada tu masak. Tak payah cari pekat-pekat sangat lah. Okey dah. Bila sudah masak dah sos tu, bubuh. Hadam bubuh gini sekejap je. Masa duduk dalam masa tengah rebuh lagi tu, tak ada orang nak ni. Kalau dah siap dah dalam periuk ni dengan kuah dia dah ni, jelira molek ni, tak payah lama-lama sangat, masak sekejap je. Sebab kateh tu masuk molek dah. Sekejap je ni, masak sekejap je, 10 minit beres. Selamat mencuba.